Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Baik, pada video kali ini amount tambahan SARA. Sebenarnya berapa yang kita akan dapat sekiranya bertukar kategori? Ikuti video ni. Baik, berkenaan dengan amount ini ramai juga yang bertanya kepada admin, berapa sebenarnya dapat sekiranya bertukar kategori? Maksudnya daripada kategori bukan e-kasih masuk ke dalam kategori e-kasih. Dapat berapa? Okey, ini kerana semakkan berkala yang dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan, maka akan ada sebahagian ataupun segelintir daripada penerima bukan e-kasih ni masuk ke dalam kategori e-kasih. Berapa sebenarnya dapat? Jadi admin akan ringkaskan perkara ni supaya mudah kita nak faham dengan jelas. Okey, bagi kategori penerima SARA bukan e-kasih, golongan bujang tak ada. Ambil perhatian kat sini. Golongan bujang tak ada. Walau bagaimanapun, sekiranya ada golongan bujang yang layak masuk ke dalam kategori e-kasih, mereka akan mendapat pembayaran dalam kategori bujang e-kasih. Yang mana amount asal untuk, ataupun kita panggil amount asas, amount asas untuk bujang e-kasih hanyalah RM50 sahaja. Jadi dengan ni jelas nak faham kalau ada kategori bujang yang layak masuk dalam kategori e-kasih, hasil semakan yang dilakukan, maka mereka akan mendapat pembayaran kena faham, tak ada pembayaran tertunggak sebenarnya untuk bujang. Kalau bujang tak ada bayaran tertunggak, sebab mereka pada asasnya tidak dapat untuk bukan e-kasih. Jadi apabila masuk ke dalam kategori e-kasih, mereka hanya mendapat pembayaran semasa saja. Sebab hasil semakan pun untuk 30 April saja. Jadi hanya mendapat pembayaran semasa. Okey, bagaimana pula dengan kategori penerima SARA isi rumah? Okey, SARA isi rumah bagi kategori bukan e-kasih ni, kita kena ambil permulaan daripada e-kasih, sebab yang bukan e-kasih kerana ini yang akan dinaikkan. Okey, bagi isi rumah bukan e-kasih, amount asas dan asal yang diterima adalah RM100 saja. 100. Jadi sekiranya, ambil perhatiannya, sekiranya ada golongan isi rumah daripada kategori bukan e-kasih ni masuk ke dalam kategori e-kasih, okey, maka mereka ni akan mendapat pembayaran asal dan pembayaran baru. Maksudnya kat sini 100 pun akan dapat dan akan mendapat pembayaran amount baru dalam kategori e-kasih. Yang mana kategori e-kasih ni dah berjumlah RM200. Jadi 200 kalau campur dengan 100 yang asal bukan e-kasih berserta dengan ada tunggakan bulan Jun, maka totalnya kiralah sendiri. Boleh mendapat sehingga 2, 3, 4 sehingga RM400 bakal diterima. Sekiranya layak lah dalam kategori ni. Daripada kategori bukan e-kasih isi rumah masuk ke dalam kategori isi rumah e-kasih. Dan dijangkakan ada yang sampai 500, tertakluk kepada berapa banyak tunggakan yang akan diberi nanti. Tapi secara amnya 400 dan ke atas. Itu untuk golongan isi rumah. Okey, bagaimana pula dengan kategori warga emas tiada pasangan? Okey, bagi kategori warga emas tiada pasangan, SARA bagi kategori mereka ni untuk kategori bukan e-kasih adalah RM50 saja. RM50 saja. Jadi amount asalnya di situ. Bukan e-kasih, RM50. Dan sekiranya layak masuk ke dalam kategori e-kasih pula, mereka akan mendapat RM50 tadi daripada kategori asal, dan bila masuk dalam kategori e-kasih, mereka akan mendapat tambahan daripada kategori tersebut sebanyak 150. Jadi 150 amount baru campur RM50 amount asal untuk bukan e-kasih berserta tunggakan bulan 6, maka mereka akan mendapat sekitar dijangkakan dalam RM350 hingga RM400 untuk kategori warga emas dan ada pasangan. Okey, harap jelas. Amount berikutnya bukanlah suatu amount yang kata orang tetap yang kita boleh jangkakan itulah adanya, tapi ini adalah anggaran yang bakal diterima oleh penerima-penerima ini. Sebab kita kena faham dengan jelas, sebarang perubahan
amount itu tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Jadi untuk mudah kita nak faham, maksimum, admin sebut maksimum yang bakal diterima pun sekiranya ada kategori yang layak ni adalah maksimumnya RM500 sahaja. Maksimum, tak akan lebih daripada 500. Dan ada setengah kategori kurang daripada amount 500. Jadi pendek kata, amount asal kategori buka e-kasih ni tetap juga akan diterima berserta dengan tambahan kategori baru yang mereka ni dinaikkan. Sama ada tunggakan tu dibayar untuk sebulan atau 2 bulan, tertakluk kepada pembayaran nanti. Semasa buat semakan pada 1 hari bulan Julai nanti. Okey, jadi admin tak adalah mengatakan confirm 500, tapi ia tertakluk kepada berapa yang masuk nanti ke dalam akaun MyCard kita. Baik, last but not least, untuk makluman semua juga, penerima yang bakal dinaikkan ke dalam kategori e-kasih ni tidaklah ramai secara amnya. Kita kena faham semakan berkala ni bertujuan untuk mengenal pasti golongan yang benar-benar layak untuk dimasukkan ke dalam kategori e-kasih. Bukan semua orang dan bukan majoriti. Bolehlah dikatakan minoriti, sedikit saja yang betul-betul layak untuk dimasukkan ke dalam kategori e-kasih, terutamanya yang tinggal di kampung, bekerja sendiri, tiada pendapatan tetap, tak ada caruman langsung ataupun caruman dah lama terhenti, serta golongan-golongan yang dikategorikan asnaf dan mendapat bantuan daripada jawatan Baitul Mal masing-masing di kod negeri. Jadi golongan-golongan inilah yang akan diutamakan. Bukan macam kita yang bekerja, yang masih ada pendapatan, kita bukanlah kategori yang dikatakan layak untuk dinaik tarafkan. Walau bagaimanapun kita pun tak pasti macam mana cara semakan yang bakal dilakukan. Tapi satu benda je admin boleh cakap, tak akan ramai yang akan dapat kenaikan tambahan amount ini. Nak berubah status ni daripada buka e-kasih pergi kepada e-kasih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dan semestinya semakan silang yang ketat akan dilakukan oleh pihak kerajaan dalam perkara ni. Baik, semoga jelas dengan apa yang admin sampaikan. Apapun, kita tunggu pada 1 hari bulan Julai, seawal jam 12 pagi, 12 tengah malam tu dah masuk 1 Julai tu boleh dah buat semakan. Sebaik-baiknya gunalah aplikasi, apps MyKasih. Lebih mudah, tak perlu nak type apa bagai semua. Guna app saja. Anda boleh download di Google Play Store ataupun di Apple App Store, malah di Huawei Store pun boleh, mana-mana store. Baik, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan dan manfaat kepada semua. Nanti 1 hari bulan Julai tengok apa yang anda dapat. Jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.